Pernah tak awak terfikir, kenapa ya warna merah tu buat kita rasa bersemangat, tapi warna biru pula buat kita rasa tenang? Hari ni kita akan bongkar sama-sama rahsia di sebalik kuasa warna. Satu benda yang sebenarnya membentuk dunia kita dengan cara yang kita langsung tak sedar. Betul, awak tak salah dengar. Tanpa cahaya, tak ada warna. Yang ada cuma gelap. Bunyi macam falsafah kan? Tapi sebenarnya ini sains tulen. Warna ni bukan ada pada objek tu sendiri tau. Ia macam satu tarian magic antara cahaya, objek dan mata kita. Jom kita tengok macam mana tarian ni terjadi. Okey, jadi kita nak mula dari mana? Mestilah kita kena mula dengan soalan paling asas sekali. Apa sebenarnya benda yang kita panggil warna ni? Jom kita pakai topi detektif sains kita sekejap. Cuba bayangkan macam ni. Sebiji apple merah tu kan, sebenarnya dia serap semua warna cahaya kecuali merah. Warna merah itulah yang dia pantulkan balik ke mata kita. Lepas tu, otak kita pun cakap, tu warna merah. Jadi, secara teknikalnya, apple tu warna apa saja kecuali merah. Dah rasa pening sikit. Bagus, maksudnya kita dah mula faham. Okey, sekarang kita dah faham sikit sains kat belakang tabir tu kan? Jom kita kenal pula dengan alat paling penting untuk semua artis dan pereka, iaitu roda warna. Anggap je benda ni macam kompas kita untuk berlayar dalam lautan warna yang sangat luas ni. Dekat puncak carta warna ni kita ada 3 adiwira utama, merah, kuning dan biru. Inilah warna prima, warna yang paling asas, paling tulen dan kita tak boleh hasilkan dengan campur warna lain. Mereka lah ibu dan bapa kepada semua warna lain yang pernah awak nampak. Jadi apa jadi kalau kita cuba kahwinkan adivira-adivira kita ni? Sinilah parti warna yang sebenar bermula. Kita akan cipta generasi warna yang seterusnya. Bila merah campur kuning, boom, kita dapat jingga. Kuning campur biru, dapat pula hijau. Dan bila biru jumpa balik dengan merah, kita akan dapat warna ungu yang cantik. Inilah dia warna sekunda. Boleh kata macam anak-anak kepada warna primer tadilah. Tapi jangan berhenti kat situ. Apa jadi kalau kita campurkan mak ayah, primer, dengan anak, seconder? Kita akan dapat cucu dia pula. Inilah warna tertia. Cuba bayangkan warna-warna macam matahari terbenam yang kemerahan tu, atau warna laut kat pulau-pulau tropika yang biru kehijauan. Warna-warna macam inilah yang bagi rasa dan kedalaman pada mana-mana gambar. Okey, kita dah kenal semua ahli keluarga warna ni. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana artis dan pereka jadi macam seorang pengarah filem. Dia susun semua watak warna ni untuk cipta satu cerita yang penuh dengan emosi. Cuba kita belah roda warna tu betul-betul kat tengah. Sebelah kita ada api, matahari, tenaga. Ini semua warna panas. Fikirkan pasal logo McDonald's kan, nampak bertenaga. Sebelah lagi pula kita ada langit, laut, ketenangan. Ini warna sejuk. Cuba tengok logo Facebook atau Twitter. Rasa tenang je kan? Pilihan warna diorang tu bukan saja-saja tau. Okey, ini macam 2 resepi utama untuk kita masak guna warna. Kalau nak satu suasana yang harmoni, yang sedap mata memandang, macam kita tengok taman bunga, gunakan warna-warna yang duduk sebelah-sebelah atas roda warna. Tapi, kalau nak sesuatu yang betul-betul pop, yang boleh tarik perhatian, macam poster filem aksi, padankan warna yang betul-betul bertentangan, macam merah dengan hijau. Kontras macam inilah yang hasilkan drama. Dan di tengah-tengah semua drama warna ni ada wira yang tak didendang. Warna-warna neutral. Hitam, putih dan kelabu. Boleh kata, dorang ni lah pentas yang bagi warna-warna lain peluang untuk betul-betul bersinar. Tanpa dorang, semua benda akan nampak serabut dan memenatkan mata. Kita dah tengok macam mana nak guna warna kan? Sekarang, jom kita tanya soalan yang lebih dalam. Kenapa? Sebab warna ni bukan setakat cat atas dinding tau. Ia sebenarnya satu bahasa universal yang boleh bercakap terus dengan emosi kita. Warna ni ada 4 kuasa besar. Nombor 1, representasi. Maksudnya, kita lukis daun warna hijau sebab daun memang warna hijau. Senang kan? Nombor 2, ekspresi. Macam Picasso, dia lukis orang warna biru nak tunjuk rasa sedih. Bukan sebab kulit orang tu biru. Nombor 3, psikologi. Bilik yang dicat kuning betul-betul boleh buat kita rasa lebih ceria. Dan last sekali, simbolisme. Lampu isyarat merah maksudnya berhenti. Tak kira kat negara mana pun kita pergi. Macam kod rahsia yang kita semua faham. Petikan ni memang tepat sekali. Ia ingatkan kita yang setiap kali seorang artis tu pilih warna, dia bukan sekadar nak penuhkan ruang kosong. Sebenarnya, dia tengah buat pilihan yang sangat teliti untuk kawal apa yang kita rasa, sama ada kita sedar ataupun tak.
Okey, untuk bahagian terakhir ni, jom kita travel balik ke zaman dulu. Sebelum ada kedai-kedai jual alatan seni, kat mana agaknya pelukis gua atau artis zaman dulu dapatkan warna dorang? Jawapannya, lebih dekat dari yang kita sangka. Ada ke halaman belakang rumah je. Palet warna yang pertama sekali kat dunia ni datangnya daripada bumi. Betul-betul dari alam semula jadi. Kunyit yang terang tu untuk dapatkan warna kuning, kulit bawang pula untuk warna oren, dan arang daripada api untuk hasilkan hitam yang pekat. Ini satu peringatan yang best kan, yang seni dengan alam ni sebenarnya tak boleh dipisahkan. Warna itulah jambatan yang sambungkan kedua-duanya. Jadi, lepas kita dah bincang semua ni, cuba tengok sekeliling awak sekarang. Baju yang awak pakai, dinding bilik, apps kat telefon tu, semuanya sedang bercakap dalam bahasa warna. Jadi, soalan terakhir saya untuk awak. Kalau awak kena lukis perasaan awak sekarang ni, warna apa yang awak akan pilih? Cuba fikirkan. Terima kasih sebab sudi teroka dunia warna yang menarik ni bersama saya.